Selamat datang. Hari ini kita ada satu cerita menarik. Sumber kita dari Sinar Bestari. Pasal transformasi kerjaya yang memang lain macam. Cerita pasal Muhammad Adib Fitri Hasim ni kan? Betul. Dia dulu kerja sebagai pengantar barang je. Tapi sekarang dia terlibat dalam pengecatan pesawat, kapal terbang tu. Memang satu lonjakan besar tu. Jadi misi kita hari ini nak faham sikit perjalanan dia. Dan macam mana latihan kemahiran ni boleh buka peluang baru untuk anda semua kat luar sana. Ya, kisah macam ni penting tau. Bukan cerita dia seorang je. Tapi ia tunjukkan macam mana platform latihan, contohnya Get Mara, boleh jadi titik perubahan hidup. Macam game changer lah kiranya. Betul, ia bukti konkret yang usaha dan kemahiran tu boleh bawa seseorang ke tahap yang mungkin tak terfikir pun sebelum ni, terutama laluan TV ni. Okey, jom kita mula dari awal sikit. Pasal Adib Fitri ni. Sumber kata dia kerja pengantar barang, struggle jugalah mencari rezeki harian. Biasalah tu, cabaran hidup kan? Tapi yang penting, dia ada azam. Nak ubah nasib. So, apa langkah pertama dia? Langkah pertama dia daftar masuk Giat Mara Kuala Langat, Selangor. Ambil kursus teknologi baik pulih dan mengecat kenderaan. Oh, so dia mula dengan kenderaan biasa dululah ya? Bukan terus kapal terbang? Ya, mula dengan asas otomotif. Sesi 1 tahun 2023 kalau tak silap. Dan ini keputusan penting yang ubah semua lepas tu. Menarik. Kat Giat Mara tu, apa je dia belajar? Setakat teknikal mengecat ke? Kat sinilah peranan Giat Mara tu lebih dari sekadar teknikal. Tenaga pengajar dia, Encik Muhammad Adham Samsudin. Sumber sebut nama dia. Okey. Dia bukan ajar teknik je, tapi juga bentuk disiplin profesionalism Adib Fitri ni. Ni benda penting ni. Maksudnya? Maksudnya, latihan vocational yang bagus, dia bukan setakat ajar tahu buat. Tapi macam mana nak buat dengan cara betul, ikut standard, beretika. Faham. Kualiti kerja tu lah kan? Tepat sekali. Hasilnya, Adib Fitri ni bukan lulus biasa-biasa je. Dia dapat sijil terampil tahap 2 dalam penyemburan cat automotif. Wah, itu dah satu pencapaian tu. Mengingatkan dia mula dari zero knowledge lah dalam bidang ni kan? Betul. Memang patut dipuji usaha dia tu. Saya tertarik juga pasal penekanan disiplin tadi tu. Sumber ada cerita lebih tak macam mana Giat Mara buat? Atau ia lebih pada sentuhan peribadi pengajar macam Cik Muhammad Adam tu? Sumber tak detail sangat pasal kaedah Giat Mara tu. Tapi dia highlight peranan pengajar. Mungkin nak tunjuk pentingnya ada mentor yang bagus dalam laluan kemahiran ni. Okey. Dia bukan ikut buku teks semata-mata, tapi ada sentuhan peribadi, penekanan pada etika kerja. Benda ni bagus untuk anda perhatikan kalau nak pilih tempat latihan. Bukan apa je dia ajar, tapi macam mana dia ajar. Nilai apa yang diterapkan? Noted. Okey. Jadi lepas Giat Mara, siap dengan sijil semua, mana dia pergi pula? Ni part yang makin best ni kan? Lepas tu dia masuk latihan industri, LI. Kat mana tu? Bengkel biasa ke? Bukan, ni yang lompatan besar tu. Dia dapat tempat kat Sir Ventures Sesendirian Berhad. Syarikat ni buat penyelenggaraan pengecatan pesawat. Wow. Dari kereta terus ke kapal terbang. Memang jauh beza tu. Jauh sangat. Dan kat sinilah azam je kemahiran dia dari Giat Mara tu betul-betul diuji. Macam mana dia cope kat sana? Mesti lain kan environment dia? Sumber kata dia mula dari kerja asas je dulu. Macam biasalah budak LI kan. Tapi dia cepat belajar. Tunjuk kebolehan sampai diberi peluang buat kerja lagi kompleks. Contohnya? Contohnya, dia dapat peluang cat helikopter. Cat kapal terbang betul. Bayangkan tu. Dari cat permukaan kereta ke badan kapal terbang. Bahan cat lain, standard kualiti pun, langit dengan bumi beza dia. Peralihan kemahiran tu, tabik lah. Ada sumber sebut tak cabaran spesifik dia hadapi? Takkan semua smooth je kan? Sumber tak cerita detail sangat pasal cabaran tu. Dia lebih fokus pada kejayaan Adib Fitri ini, macam mana dia adaptasi sampai dapat tawaran kerja tetap. Oh, dia diserap terus kerja kat situ? Ya, sebagai tenaga kerja tetap dalam bidang aviation aircraft painting, pengecatan pesawat penerbangan. Fuyo. Keselamatan standard antarabangsa sangat ketat. Mesti punya. Jadi, bila dia berjaya masuk dan kekal kat situ, maknanya dia memang berjaya atasi apa saja rintangan lah. Ni penting tau sebab ia macam cabar persepsi orang pasal lepasan TVET ni. Orang ingat mungkin tak boleh pergi jauh dalam bidang high-tech macam ni.
Jadi kalau nak simpulkan untuk pendengar kita ni, apa formula kejayaan Adik Fitri ni sebenarnya? Nampak macam bukan satu benda je kan? Saya rasa formula dia macam ni. Keazaman peribadi yang kuat, campur dengan platform latihan yang betul, lepas tu kena ada peluang industri yang relevan. 3 serangkai lah ni. Kena ada gabungan tu. Satu je mungkin tak cukup. Adik Fitri ada mahu. Giat Mara bagi tahu kemahiran dan disiplin. Surventures bagi peluang. Gabungan ni lah yang buat dia boleh lompat ke bidang yang sumber kata jauh dari jangkauan ramai. Betul juga tu. Bukti nyata lah yang TVET ni bukan jalan mati. Boleh jadi laluan ke kerjaya yang, wow, spesifik dan berprestij. Tepat sekali. Satu formula yang elok kita renungkan. Terutama kalau anda tengah fikir pasal kerjaya atau nak tambah skill ke kan. Cerita Adik Fitri ni macam bagi harapan lah. Ada potensi dalam diri tu, mungkin belum jumpa jalan je lagi. Dan ni bawa kita ke satu soalan lagi besar sikit untuk anda fikirkan juga. Apa dia tu? Sejauh mana cerita macam ni boleh ubah cara kita pandang nilai latihan vocational ni? Berbanding dengan laluan akademik yang biasa kita dengar tu. Adakah kita ni macam terlalu terikat dengan hierarki kelayakan yang mungkin dah tak relevan sangat sekarang? Soalan cepu mas tu. Patut difikirkan. Fikirkanlah. Berapa ramai lagi agaknya bakat macam Adik Fitri kat luar sana yang mungkin belum jumpa platform atau peluang yang betul. Betul tu. Okey, jadi kami harap perkongsian dari kisah Adik Fitri dalam Sinar Bestari ni bagi inspirasilah sikit sebanyak, bagi perspektif baru pasal kuasa azam, kuasa kemahiran untuk capai impian. Semoga ada sesuatu dalam cerita ni yang relevan, yang kena dengan perjalanan atau potensi anda sendiri. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudi mendengar.